Bila keluar? Bila aku masuk? Taklah, maksud aku lama tak jumpa kau. Ya ke kau nak jumpa aku? Kau tentu tahu kenapa aku cari kau kan? Aku dah lama berhenti tu. Live to right, right to live, Jo. Aku tak pernah lupakan kata-kata kau. Malam ni pukul 10, tempat biasa dulu. Buat kita pun dah tak ada. Diorang dapat kondo. Lagipun aku dah lama tak game. Aku dah berhenti. Kau pasti akan datang. Kau buat apa ni? Ha? Relax, Barang baik kena. Barang baik konon. Kau tahu tak? Berapa banyak aku dah habiskan duit aku untuk kerjakan budak papuk tu? Ha? Zack, dia ni lain, Zack. Baru keluar daripada jail ni. Kalau kau tak percaya, kau tengok. Bukan macam tuan ni. Malam ni kelab tutup. Kalau tak ada wang tu bilang aja lah. Duit ada. Banyak. Tapi abang kena nak tahu hati budi Ani dulu macam mana. Ingos ni. Berapa kau nak? Buat permulaan 500 dulu. Kau confident ke kau boleh menang? Ha? Masa aku mula race dulu kau isap puting. Sekarang kau bagi tahu aku kat mana tempat. Bila-bila masa je aku ready. Nak minum tak? Tak tahu. Nak minum tak? Ya. Ha? Apa kau nak? Tu ya. Kau memang tak ada kerja lain? Mina Indon pukul nak sapu. Sedapnya mulut kau. Kau ingat atuk kau, abah kau, nenek kau, mak kau, masa dia Jawa juga. Jangan nak hina orang, Aku datang bukan menghina. Aku datang nak bagi kau duit. Tak kira lah. Aku bagi kau 100. Kalau kau menang, kau dapat 500. Yalah, try kencing aku lah. RM500. Malam ni juga. Workshop ni tak kunci lagi. Kalau masuk pencuri nanti, peduli je lah yang akan nak sibuk pasal dia. Kenapa? Dia dah beritahu pasal kak? Apa pasal orang lain? Dia tu jenis yang tak ada perasaan tu tak? Adik, Am tu yang salah tau. Abang Jo anggap Am tu macam adik sendiri, tahu tak? Macam Abang Jo anggap akak macam adik sendiri. Last-last dia tinggalkan akak, lepas tu menggatal muka lain. Adik jangan kurang hajar, boleh tak? Silian? Jangan cakap dengan aku lah. Aku tak akan cakap aku kejam macam tu. Adik! Jo, jangan ambil hati. Apa dah? Terima kasih kau tunggu.
Mana kau dapat nombor aku ni? Bukan setakat nombor kau je. Adik kau pun aku dah dapat. Nama dia Ai kan? Kau ni sekali tu lagi tak makan pakai straw kau. Relax lah. Mana satu kau nak ambil ni? Kau nak join ke? Mana satu kau nak ambil sebelum aku ubah fikiran aku ni? Kalau boleh, semua yang ada kat sini. Lori dah tunggu kita kat depan. Dan, jauh lah. Nanti dulu. Banyaklah alasan korang. Betul. Okey, kita mula sekarang. Perisai bijak dan pita, tegak berdiri atau tepi yang baring gelantang. Aku menumpuk semangat berkobar-kobar, berapa gerak kerja mengejar genggam menggegar.